first time saya tahu ayam gepuk Tok Global ada dekat Terengganu. Serius sedap sangat saya makan tadi. Pedas-pedas nikmat je. And ada macam-macam menu dekat sini. Nak tahu kat mana? Sebelum tu korang tolong saya tekan like and comment je apa-apa titik sebutir pun boleh. Tadi saya jalan-jalan dekat Gom Badok Dataran Austin Terengganu. Saya ada tengok ramai sangat orang beratur. Rupa-rupanya hari ni adalah hari grand opening ayam gepuk Tok Global. Diorang buat 4 cawangan terus dekat Terengganu dan Kelantan. Wah, biasanya tengok dalam TikTok saja dari jauh. Sekarang dah ada dekat Terengganu. Tempat makan dia pula memang luas and selesa, sejuk sangat tau. Yang paling saya suka sangat dia punya nasi and sambal tu boleh free refill. Korang datang kat kaunter and terus boleh tambah. Nah, tak apa mau masa, jom kita rasa. Hari ni kita ada sikit je menu. Sebabnya kebetulan saya tengah diet hari ni. First kita nak rasa set ayam crispy. Nah, korang tengok dia punya portion tu sangat-sangat banyak. And korang tengoklah saiz ayam dia besar weh. Crispy, crunchy sangat bila korang gigit. Untuk sambal ni saya ambil level kepedasan yang biasa. Sebab tu dia datang sekali dengan sambal kacang. Pelengkap untuk sambal gepuk ni dia punya kicap guys. Dia manis, wangi, lemak-lemak gitu. Serius memang betul-betul sedap. Dan bukan tu je guys, korang juga dapat kobes goreng, mentimun, tempe and tahu. Serius puas hati, puas hati. Next kita nak rasa ayam gepuk set D. Wah, korang tengok guys, meriah betul pinggang kali ni. Yang ni saya tambah level kepedasan sambal ni. Nah, yang ni kita dapat ayam gepuk saiz besar juga. Wow, nampak perbezaan dia kontra pedas daripada mula-mula tadi. Yang bestnya set ni korang akan dapat pedal. Jadi waktu makan tu korang akan rasa benda yang berbeza. Lepas tu dia juga datang sekali dengan tempe and tahu. Serius waktu ni saya dah kepedasan. Jadi sebab itulah saya order dia punya air teh ais. Lepas tu saya juga ada ambil dia punya air durian Belanda. Sejuk, segar, serius memang hilang pedas. Next pula kita ada set ikan tilapia. Nah, yang ni dia punya ikan serius rangup crispy gitu. Dia punya kepala, tulang dah macam keropok weh. Tapi yang ni saya ambil extra pedas. Kiranya level 3 lah guys. Walaupun luaran dia crispy gitu, tapi isi dalam dia masih lagi juicy guys. Serius memang sedap. Masuk mulut tu macam-macam tekstur ada rasa. Kejap rangup, lembut, lemak, pedas, macam-macam lah masuk mulut saya ni. Sedap. Lepas tu saya bagi kobes lagi weh. Overall memang sedap. Serius tak mengecewakan saya. Dah lama saya duduk Terengganu, rupanya ada je ayam gepuk Tok Global. Korang jangan lupa singgah tahu dekat ayam gepuk Tok Global Dataran Austin Gom Badok. Let's go guys.